Ya, Jordan, sila. Ini mungkin sebab ini untuk dia macam telur je. Kan telur tu bulat dia melengkung macam ni. Kalau kita picit dia macam dari atas bawah dia macam pecah. Okey. Maknanya dia boleh ke sana ke sini, tak pecah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tahu why do bridges have expansion gap. Ada tak siapa yang nak bagi tahu apa yang dia dapat daripada video tadi dan perbincangan kumpulan? Siapa? Sila. Dapat di jambatan berfungsi untuk mengelakkan retakan pada jalannya akibat suhu yang sentiasa berubah. Okey. Sekarang all akan tengok apa macam mana simulasi ataupun eksperimen yang kita boleh buat untuk kita faham tentang pengembangan dan pengecutan jirim. Jadi semua orang boleh dalam kumpulan tengok sama-sama 3 video ni. Mengembang jika dia menerima haba dan dia akan mengecut jika dia kehilangan haba. Okey, bagus. Terima kasih. Video yang kedua. Apa yang awak nak belajar daripada situ? Siapa nak? Yang melebarkan belakang. Sila.